Okay, sekarang kita dah dekat hujung tahun lagi, beberapa bulan nak masuk tahun 2026 dah. And mesti korang tertanya, favorite phone aku tahun ni. This is not phone of the year. Phone of the year berbeza sikit dari favorite phone. Favorite phone aku ni lebih kepada phone yang aku guna tahun ni dan aku actually enjoy. Maksud aku enjoy dia macam kau guna seseronok. Kau rasa macam experience wise dia memang best. Phone of the year bagi aku the best of the best. Tapi untuk experience yang best tu dia berbeza sikit. So aku ada 5 telefon kat sini yang aku nak cerita kat korang yang aku actually enjoy guna. Ada harga murah, ada kamera padu, ada yang menarik dan lain-lain. So jom kita mulakan. So untuk telefon yang pertama ni bawah RM1,000. Telefon bawah RM1,000 ni aku tahu personally memang tak best sangat nak guna. Sebab you know, bila kau dah pakai phone mahal, kau tengok bawah RM1,000 ni macam kan nak ludah balik lah. But untuk telefon pilihan aku ni, Infinix Note 50S is actually pretty good. Kenapa aku suka telefon ni? Harga dia RM899, dekat-dekat RM1,000 lah. But you know, kau tunggu promo, kau tunggu macam-macam, harga dia memang dah murah, RM700 dapat dah kalau kau pandai cari. So what makes this phone so good untuk aku adalah dia punya overall spec tu. Spec dia bagi aku memang lengkap lah untuk bawah RM1,000. It's not the most powerful, tak boleh lawan bawah harga RM1,500, bawah RM2,000. But apa yang kau dapat untuk telefon macam ni bagi aku memang korang puas hati. Ada 5G. Screen ni aku rasa antara main factor yang aku suka lah. The screen curve, yes aku tahu ramai tak suka screen curve, aku pun tak suka personally, but skrin dia memang cantik, warna dia cantik, vivid, lepas tu terang. Itu yang penting, dan 120Hz. Dan memang rasa smooth gila, dan chipset dia pun power kat sini. Bagi aku untuk bawah RM1,000, aku tak adalah guna sangat. Tapi aku dah buat video review short hari tu, korang boleh tengok balik video tu. Aku puas hati gila dengan telefon tu. Dia surprisingly untuk bawah RM1,000, it's not something yang kau tengok, aduh, sakit kepala dengan lag dan semua. But telefon ni, benda tak berlaku. Dan dia juga ada fungsi AI, macam dia punya built-in AI dengan DeepSeek dan lain-lain tu. So untuk bawah RM1,000, aku boleh kata kalau korang tengah cari telefon yang kinda complete package untuk harga bawah RM1,000, Infinix Note 50S ni mungkin sesuai dengan korang. Macam aku cakap, aku tak main game, aku tak ada kisah sangat benda-benda macam tu kan. But telefon ni aku rasa kalau nak main game pun memang korang akan puas hati sebab chipset dia power. But secara overall ni telefon untuk bawah RM1,000, this is one of the best lah yang korang boleh dapatkan. Untuk telefon yang kedua pula, aku macam cakap, yes ni bawah RM1,000, but ini bawah RM2,000. Tapi ini bukan sebab bawah RM2,000 terbaik, tapi bawah RM2,000 yang kamera lawa gila, iaitu Vivo V60. Surprisingly lah kat sini kan, aku ada buat video sebelum ni yang aku ambil gambar kereta api sarung sebelum ni. Kamera dia padu gila babe, serius. This is probably the best camera phone yang korang boleh dapatkan bawah RM2,000. Kamera ada ultra wide, kamera utama, telefoto, complete package. Dan korang boleh zoom lagi dengan 10 times dan gambar dia tak pecah man. Bawah RM2,000 kau takkan dapat kamera yang boleh zoom power macam tu. Chipset dia pun power, Snapdragon 7 Gen 4, generasi yang terbaru. Korang akan puas hati. Dan tapi kalau korang yang tanya aku what makes the camera really good dekat V60 ni, mostly disebabkan yang portrait lah. Portrait mode dia memang power lah. Kau boleh go daripada 23 sampailah 100mm. Hasil top notch, serius kata. So kalau korang cari telefon bawah RM2,000, tak tahu nak pilih yang mana, tapi korang memang nak fokus pada kamera, V60 is the answer kat sini. Dan kita masuk teritori yang telefon mahal. Dekat sini lebih kepada benda yang personal lah. Macam aku sendiri, aku suka Xiaomi 15 sebab dia compact phone. Dekat Malaysia ni hanya ada 2 je telefon compact yang kau boleh dapatkan dekat market sekarang ni. Antara Samsung Galaxy S25 ataupun Xiaomi 15. 2 tu je yang wujud. Well, technically lah. So, macam kau tanya, kalau kau tanya aku mana lagi best, aku akan pilih Xiaomi 15 sebab kamera jauh lebih padu, walaupun S25 software lebih padu. Xiaomi 15, aku rasa core klasik lah untuk telefon compact sekarang ni. It's one of the best. Bateri besar, chipset power 8 elite, kamera power dengan Leica, dan overall puas hati. Yes, aku tahu ada masalah overheating semua tu, but biasalah, telefon kecil kan, apa yang kau boleh expect. Bila kau telefon kecil, dia punya heating chamber, vapor chamber dia lebih kecil. So, masalah untuk overheating tu akan berlaku. Tapi, personally aku guna sendiri tak pernah berlaku benda tu. So, aku Xiaomi 15, kalau korang cari telefon compact, this is the best one lah in the market right now. Kalau kau tak suka Samsung ni kamera. Bercakap pasal kamera pula, mesti korang nak tahu kan, what is my favourite camera phone yang tahun ni keluar kan. Orang akan cakap, oh of course lah X200 Pro, betul tak? Salah. X200 Pro kalah dekat Xiaomi 15 Ultra ni. 15 Ultra ni antara telefon yang kamera paling konsisten aku pernah jumpa lah. Daripada ultra wide, main kamera, telefoto dan juga dia punya periscope tu memang ngam kat sini. Sampai night mode dia pun kau puas hati. Dia punya portrait lawa, even video dia pun power dengan dia punya lock capability, walaupun tak setanding dengan Apple Lock. Tambahin dengan iPhone 70 series yang punya lock dengan Apple Lock tu dan juga ProRes RAW tu memang tak boleh lawan lah. But Xiaomi punya lock ni actually bagi aku not bad lah. Is usable dan hasil dia pun lawa kat sini. But bagi aku the most important part adalah dia punya kamera overall tu memang konsisten gila.
the answer kat sini adalah konsisten. Dan kamera dia macam cakap, konsisten. So, overall memang korang akan puas hati ni kat sini lah. Dan last sekali, telefon favourite aku yang aku pernah guna tahun ni. This is not the best phone yang korang boleh dapatkan sekarang ni. It's not phone of the year, but my favourite phone lah. Tapi aku boleh kata lah phone of the year jugalah. Kalau telefon apa-apa yang menarik tahun ni keluar, lagi power, mungkin jadi cerita lain. But for now, favourite phone aku adalah Samsung Galaxy Z Flip 7. Kenapa aku pilih telefon ni? Sebab dulu Z Flip series tak menarik sangat dengan dia punya luaran punya screen tu kecil. It's not really that usable. But now dengan screen full macam ni, wah, memang rasa lain lah. Salah satu benda yang aku suka pasal Z Flip ni lah dia punya video capability dengan gambar lah. Gambar kau boleh ambil selfie, tak payah pakai selfie kamera. Engkau pakai je engkau punya main kamera tu dengan pakai macam ni kan. It's very nice. Macam aku cerita dalam review aku sebelum ni, content creation capability dengan telefon ni memang gila-gila bapa. Kau boleh vlog dengan ultra wide ataupun main kamera, ataupun kau nak pakai 2 times pun boleh. Dan korang nak shoot video dancing TikTok pun senang sebab kau boleh, macam aku cakap, kau boleh buat dia punya camera angle mengikut bentuk korang nak sebab dia jenis flip kan. So kau letak juga macam tu. So dia seronok lah. Ni antara telefon yang bagi aku seronok lah as a smartphone. Sebab aku dah review phone dekat 4 tahun dan semua telefon yang keluar benda sama je. Tak upgrade kamera, chipset, tak upgrade kamera, chipset ataupun tambah AI. Itu je. It's like you've been doing for 5 years, kau akan rasa muak lah. Tapi dengan Z Flip ni aku guna memang best dan aku actually enjoy using something yang not the same shit every year lah kat sini. So itulah telefon favourite aku, Z Flip. It's not the best phone in the world, it's not the best in terms of performance, but apa yang ditawarkan dekat aku enjoy guna dia. So itulah cerita aku kat korang. Untuk yang seterusnya pula, mungkin telefon yang ke-6 lah 17 Pro lah. But aku tak ada telefon tu lagi dan tak ada lagi nak review. Mungkin aku nak swap aku punya 15 Pro ni ke telefon tu, but video ni pun tak keluar lagi pasal 15 Pro ni. So stay tune for that lah. So itulah dia 5 telefon favourite aku. Tak kisahlah kan korang nak cakap apa pun, but that's my favourite lah. It's not the best in terms of spec ataupun dia just lebih kepada pengalaman aku guna setahun ni yang mana the best of the best juga favourite aku lah. So how about you guys? Apa korang punya favourite phone yang keluar tahun ni? Tak kisahlah kamera ke, harga dia ke, cuba tulis kat komen tu. So itu sahaja dari aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.